Okay, what up guys? So sekarang ni kita berada di perkarangan Masjid Dato' On. Okay, so macam korang boleh tengok dekat belakang saya ni ada sebuah model kereta bernama Nissan Serena guys. Okay, kalau korang nak tahu, kereta ni boleh dikategorikan sebagai mini Alphard, mini Velfire, mini segala mini lah. So jom kita tengok preview kereta ni, okay? Mesti korang nak tahu kan apa antara keistimewaan kereta ni. Okay, jadi kereta ni menggunakan dua auto door macam korang boleh tengok kat sini. Okay, korang just perlu tekan je. Macam tu. Okay, lepas tu interior dia pun guys luas. Korang boleh tengok kat situ. Alright, dalaman dia. Okay, untuk korang yang ada anak kecil ke, family yang besar ke, okay, kalau contohlah kan korang nak rapatkan, ni kan jarak ni kan, kalau nak rapatkan jadi tilam pun boleh guys. Korang macam ni, tolak macam ni je. Dah jadi mini tilam guys. Okay guys, mesti korang tanya kan, macam mana nak akses ke ruang belakang ni? Jawapan dia senang je guys, ikut bonnet lah. Tak adalah, gurau je. Okay, so jawapan dia, korang klik je macam ni. Ting! Dah boleh terus akses. Mantap tak mantap guys? Mesti korang ingat row belakang ni tak selesa kan? Jangan risau lah guys. Korang tengok ni, saya yang tinggi 160 ni pun, tengok masih ada space lagi, banyak ni tau. Lepas tu, untuk ketinggian 170 dan ke atas pun boleh guys. Sebab ada seorang staff kita ni, tinggi dia 180. Dia muat je guys, tak ada segengkan lagi. Okay geng, untuk bonnet ni pula memang sangat luas tau geng. Kalau korang nak balik kampung ke, nak ada macam ada beli bakul durian ke kan, boleh muat satu biji je bakul, dua biji, 20 biji pun boleh. Bakul kecil lah tapinya. Lepas tu untuk beg pula, macam korang boleh tengok ni memang space dia besar lah tau guys. Tak percaya? Meh kita tunjuk contoh sikit. Cuba baring sikit. Tengok guys, dia tinggi 190 guys. Tak percaya lagi. Okey, untuk korang yang berminat untuk booking kita punya kereta Nissan Serena ni, jangan lupa contact number pun dekat bawah ni. Okey? So guys, apa tu lagi? Jomlah book dengan kita, tak pun lock je. Okey?